Filem Pilih Menantu ialah sebuah karya komedi Melayu klasik yang muncul pada awal 1960-an. Ia dihasilkan di Singapura ketika wilayah tersebut masih berada di bawah naungan Persekutuan Malaysia. Filem ini menggunakan gaya sinema hitam putih dan berada di bawah arahan pengarah terkenal Omar Rojic. Cerita ini memaparkan kehidupan sepasang suami isteri, Encik Udo lakonan Udo Omar bersama isterinya Puan Hapsah yang dibawakan oleh Hapsah Buang. Mereka dikurniakan 2 orang anak perempuan yang sudah meningkat dewasa tetapi masih belum berumah tangga. Anak pertama, Nona, lakonan Sarimah, dan adiknya Noni, lakonan Dayang Sofia, mula dihantui kegusaran kerana bimbang masa depan mereka tanpa pasangan. Dalam usaha mencari calon suami, Nona mengambil langkah berani dengan menulis kepada sebuah majalah bagi memperkenalkan diri. Mereka berharap pendekatan itu dapat menemukan jodoh yang sesuai dalam masa terdekat. Pada masa yang sama, seorang ahli perniagaan berada bernama Ahmad Nisfu meninggalkan Singapura untuk menguruskan hal dagangan di Pulau Pinang. Sepanjang ketiadaannya, 2 orang pekerjanya, Zain lakonan M. Zain dan Aziz lakonan Aziz Sattar menikmati kebebasan kerana majikan mereka terkenal dengan sikap cerewet. Kesempatan itu digunakan oleh Zain dan Aziz untuk menyamar sebagai orang kaya. Setelah melihat wajah Nona dan Noni yang disiarkan dalam majalah, mereka mula menaruh minat dan menghantar gambar palsu sebagai lelaki berada. Mereka turut mendapatkan bantuan seorang dukun penipu bernama Pendek lakonan Ibrahim Pendek dengan harapan kononnya dapat memudahkan urusan percintaan. Apabila Nona dan Noni menerima surat balasan, kegembiraan jelas terpancar kerana menyangka nasib telah menyebelahi mereka. Satu pertemuan dirancang, namun perjumpaan itu gagal. Tidak berputus asa, kedua-dua gadis tersebut akhirnya pergi sendiri ke rumah Ahmad Nisfu untuk mencari lelaki yang mereka sangkakan bakal pasangan hidup. Kehilangan Nona dan Noni membuatkan Udo dan Hapsah panik. Pendek sekali lagi dipanggil untuk mencari mereka. Dengan lakonan penuh tipu helah bersama Mustarjo, Pendek mendakwa 2 gadis itu berada di sebuah kediaman besar, sedangkan dia sebenarnya mengetahui lokasi sebenar mereka. Di rumah tersebut, hubungan antara Aziz dan Noni serta Zain dan Nona semakin rapat. Keadaan menjadi kelam kabut apabila Ahmad Nisfu pulang secara tiba-tiba. Dalam keadaan cemas, gadis-gadis itu disembunyikan. Bunyi jeritan menyebabkan Ahmad Nisfu terkejut hingga terjatuh dan mukanya terkena cat, lalu menimbulkan kekeliruan dan kemarahan. Dia memberi amaran keras agar tiada wanita dibenarkan masuk ke rumah tanpa pengetahuannya. Selepas kejadian itu, keempat-empat mereka menunjukkan perubahan tingkah laku kerana terlalu asyik memikirkan satu sama lain. Udo sekali lagi mendapatkan Pendek, yang kali ini menyarankan perkahwinan segera sebagai penawar. Akhirnya, Udo dan Hapsah bersetuju untuk menikahkan Nona dengan Zain serta Noni dengan Aziz. Tanpa disedari, Ahmad Nisfu menerima berita bahawa perniagaannya mengalami masalah besar dan dia diarahkan ke Sarawak, Brunei dan North Borneo, kini Sabah, bagi menyelesaikan urusan tersebut. Sekembalinya ke Singapura, dia terkejut mendapati rumahnya digunakan untuk majlis perkahwinan. Ahmad Nisfu membongkar kebenaran sebenar tentang identiti Aziz dan Zain yang hanyalah pekerjanya sendiri. Pendedahan itu mengejutkan Hapsah hingga pengsan. Peristiwa ini menjadi pengajaran kepada Udo dan isterinya bahawa terlalu menilai seseorang berdasarkan kekayaan akhirnya membawa kekecewaan.